Sebenarnya banyak je masjid Betung ni, tapi saya singgah di masjid ni kerana ramai orang Malaysia singgah di sini sebab dia di tengah antara perjalanan daripada border menuju ke Pekan Betung. Tapi dia dekat dengan Pekan Betung hampirlah masuk Pekan Betung tu. Sebelah kiri kita jumpa masjid dia. Masjid ni selalu menjadi pilihan singgahan bagi orang musafir. Sebab tengok itu pun banyak juga yang singgah solat di sini. Mungkin kerana kedudukan dia yang agak strategik, duduk di tepi jalan dan berhampiran dengan Pekan Betung. Jadi kami singgah di sini untuk solat jamak takhir sambil rehat-rehat santai. Waktu ni kami tidak ada lagi penginapan untuk malam ni. Kali ni main terjah je. Jadi kami buat keputusan untuk sambil-sambil cari penginapan, cari makan dulu. Pergi ke satu kedai yang viral lah, yang banyak promosi dalam video-video ni, sama ada di TikTok ataupun di Facebook. Hattana restoran itu di ujung tu. Jadi sebelum tu kita ronda-ronda dulu di sekitar jalan ni saja nak masuk di kedai masjid. Sebab Thailand ni ada apa-apa yang menarik, jadi kita ronda-ronda di kawasan ni, singgah masuk kedai-kedai kunci kedai barang-barang ni.
Beli apa? Walaupun dah masuk ke kedai, belik menu apa semua, pokoknya makanan yang ada hanyalah yang membentuk set-set lah. Set ikan bakar, set masak, 3 rasa. Jadi kami tak mau lah makan yang berat-berat waktu ni. Jadi cari makanan yang ringan-ringan je. Jadi kita buat keputusan untuk tak jadi makan. Kemudian kita keluar ronda di petang-petang ni, ronda di Pekan Betung. Sambil ronda tu masih lagi mencari penginapan. Sebab kali ini jika main terjah je, tak ada booking mana-mana tempat penginapan. Puas juga lah nak dapat pun. Pusing-pusing tu dengan tujuan nak cari kot lah ada kedai lain yang boleh santai-santai. Cari search banyak juga kedai-kedai yang boleh kita lepak-lepak, chill-chill. Tapi yang sukarnya di kawasan ni ialah parking. Kebanyakan yang duk ronda di kawasan ni dia menginap di hotel, kemudian ambil tuk-tuk. Bolehlah nak pergi ke mana, tak payah cari parking. Tapi kalau kita naik kenderaan sendiri, payah jugalah nak kena cari parking. On the right, don't enter tunnel. You have arrived at your destination. Dalam video ni lagi cantik. Macam kat luar ni kelapa. Akhirnya oleh kerana payah nak cari parking, jumpa dengan pasar malam tu ada lah. Tapi payah nak cari parking, payah di tengah Pekan Betung. Maka di sini lah jadi tempat persinggahan terakhir cari makanan. Simple-simple je lah. Tempat apa utama yang selalu orang Malaysia masuk. Akhirnya kami dapat satu penginapan di homestay milik orang Islam. Homestay ini dalam macam dengan taman perumahan rumah rapat-rapat. Jadi homestay ini
milik seorang polis kalau tak silap. Jadi anak dia lah yang main menguruskan kami check in ni. Homestay ni agak besar juga lah, jadi selesa lah untuk kami sekeluarga. Dia ada 2 bilik dan ruang tamu, kemudian dia ada dapur. Mak, kakak suami ada kita kakak suami.